Seawal jam 6 pagi, saya sudah berada di salah satu kawasan yang cukup dikenali di Kudat, yaitu Taman Friendly Town. Waktu masih awal pagi begini, kebanyakan kedai masih belum dibuka. Suasana pun masih agak tenang, belum nampak kesibukan seperti waktu tengah hari. Tapi walaupun suasana pagi ini nampak sunyi, kawasan ini sebenarnya merupakan antara tempat yang sering menjadi tumpuan orang ramai di Kudat. Kalau kita datang pada waktu kedai sudah mula beroperasi, suasananya memang jauh berbeza. Di kawasan Taman Friendly Town ini, terdapat pelbagai kemudahan untuk penduduk dan juga pengunjung. Ada hotel untuk mereka yang datang dari luar Kudat, ada supermarket untuk membeli keperluan harian, dan terdapat juga kedai-kedai yang menjual pelbagai peralatan telefon bimbit. Jadi kalau telefon rosak, mahu cari aksesori, charger, casing, ataupun keperluan berkaitan telefon, di kawasan ini pun boleh kita jumpa. Bukan itu saja, satu lagi perkara yang menarik tentang kawasan ini ialah pilihan makanan yang pelbagai. Di sini, terdapat restoran daripada pelbagai kaum. Ada restoran Melayu, restoran Cina, dan juga restoran India. Jadi kalau datang ke sini, memang banyak pilihan makanan yang boleh kita cuba mengikut selera masing-masing. Inilah yang menarik tentang kehidupan di pekan seperti Kudat. Walaupun tidak sebesar bandar-bandar utama, tetapi kemudahan dan pilihan yang ada di kawasan seperti Taman Friendly Town ini cukup untuk memenuhi keperluan penduduk setempat. Dan kalau kita perhatikan pada waktu pagi, walaupun kebanyakan kedai masih belum buka, kawasan ini perlahan-lahan akan mula hidup apabila hari semakin siang. Orang mula keluar untuk membeli sarapan, pergi bekerja, membeli barang keperluan, dan menjalankan urusan masing-masing. Kalau datang pada waktu tengah hari atau petang pula, suasananya memang lebih meriah. Pengunjung datang silih berganti dan kawasan ini boleh dikatakan antara tempat yang menjadi tumpuan orang ramai di Kudat. Sebab itu, saya suka berjalan-jalan dan mengambil video di tempat-tempat seperti ini. Kadang-kadang kita tidak perlu pergi ke tempat yang terlalu jauh untuk melihat kehidupan masyarakat. Cukup dengan berjalan di kawasan pekan, kita sudah boleh melihat bagaimana rutin harian masyarakat bermula. Daripada kedai yang masih tertutup pada awal pagi, kemudian satu demi satu mula dibuka, sehingga kawasan ini menjadi sibuk dan dipenuhi orang ramai. Itulah sedikit gambaran suasana Taman Friendly Town Kudat seawal jam 6 pagi. Waktu saya sampai, kebanyakannya masih belum bermula operasi. Tapi beberapa jam selepas itu, saya percaya kawasan ini akan berubah menjadi lebih sibuk dengan kehadiran penduduk dan pengunjung. Kalau Anda pernah datang ke Kudat, mungkin kawasan ini sudah tidak asing lagi bagi Anda. Dan kalau Anda belum pernah datang, inilah antara kawasan yang boleh kita lihat untuk merasai suasana kehidupan harian di Kudat. Bagi saya, setiap kawasan ada ceritanya sendiri. Ada tempat yang meriah pada waktu pagi, ada yang mula sibuk pada tengah hari, dan ada pula yang lebih hidup pada sebelah petang. Dan kali ini saya pilih untuk membawa Anda melihat suasana Taman Friendly Town Kudat pada awal pagi, ketika bandar masih perlahan-lahan memulakan hari. Jadi kepada Anda yang suka melihat suasana pekan, kehidupan masyarakat, dan tempat-tempat menarik di Sabah, jangan lupa untuk terus bersama saya. Kalau Anda suka video-video seperti ini, jangan lupa follow Facebook saya. Tekan butang follow supaya Anda tidak terlepas video-video seterusnya. Saya akan terus bawa Anda berjalan-jalan, melihat pekan-pekan, kampung-kampung, dan pelbagai tempat menarik di Sabah. Terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong dan menonton video saya. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Salam dari Kudat, Sabah.